Okey gang, hari ni saya punya video pendek je, ringkas. Pendek, ringkas, padat, sendat, ketat, sedap, semua ada. Okey, hari ni saya punya mood tak apa nak cun sebab dah tengok kereta macam ni kan. Jadi kereta ni sebenarnya basah, banjir, bocor kan. Tapi alang-alang kita sekarang pun dah masuk musim tengkujuh, dah bulan 12. Terutamanya untuk sahabat-sahabat kita yang dekat Pantai Timur tu kan. Jadi hari ni saya rasa nak share tip ringkas lah. Tip ringkas, tip pendek, ada 3 perkara je yang korang boleh buat tips untuk menghadapi banjir kan. Jadi kalau katalah nanti tempat korang naik air, korang tak tahu nak larikan ke mana kereta ni pasti akan tenggelam. Ada 3 benda yang korang boleh buat untuk orang kata mengurangkan dia punya kerosakan lah, terutama pada enjin lah. So yang pertama yang korang kena buat adalah korang kena cabut kepala bateri. Sebab kepala bateri tu dia boleh buatkan barang-barang elektronik yang ada dalam kereta kita ni short kalau kena air kan. Dan yang kedua ialah korang kena sumbatlah dengan apa-apa pun, dengan kertas ke, dengan plastik ke apa ke, benda yang tak telus air lah kan. Dalam korang punya intake dekat depan tu, keluar intake tu, intake angin kan, tempat masuk angin tu, situ korang kena sumbat supaya air tak dapat masuk ke dalam kita punya intake ataupun kita punya throttle body lah. Sebab itu pun laluan air untuk masuk ke dalam enjin. Jadi kalau kita dah dapat sumbat benda tu, insyaAllah kita punya enjin akan lebih selamat lah. Dan yang ketiga yang korang kena buat adalah korang kena tutup lubang exhaust korang. Okay, so lubang exhaust korang tu, kalau korang pakai exhaust yang jenis 2Y macam ni, so tutuplah dua-dua. So kalau satulah tutup. Tak kisahlah ditutup dengan apa, dengan kertas ke, dengan plastik, sampah ke apa, sumbat ketat-ketat dalam korang punya exhaust supaya tak ada air yang boleh masuk daripada luar ke dalam exhaust. Jadi insyaAllah kalau korang buat 3 perkara ni, korang akan dapat mengurangkan belanja kalau kereta tu banjir. Okey, kalau ada masalah dengan kenderaan, nak repair, nak servis, nak check up, boleh datang ke Transmit Automotive. Kita dekat stesen 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau ada sebarang pertanyaan ataupun masalah apa-apa je, boleh klik kita punya link di bio. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye.